Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi lah ya. So, hari ni kita akan buat yang seterusnya iaitu chapter 7 di mana kita ada 3 subchapter. Okey, opening and closing file, reading and writing text file dan juga binary IO. So, dalam ni pun kita akan ada satu assessment lah nanti. Assessmentnya saya akan bagi tahu bagaimana cara dia lah. Okey, dan seterusnya ini adalah job sheet hari ni. Saya tidak ada PowerPoint untuk chapter ni sebab saya terus pergi kepada job sheet lah. Okey, so job sheet ni adalah job sheet 16. Alright, so job sheet 16 ni dalam ni ada beberapa program yang berkait dengan file input output. Okey, so dalam ni awak kena buat 3 program di mana dia ada program A, program B dan juga program C. Ingat yang awak punya ni sekarang ni semester 2, kod dia adalah DFT 20032 dan chapter ni adalah chapter 7. Okay, video yang saya nak berikan sekejap lagi adalah video yang saya record daripada semester yang lepas. So, dia file input output dia berada pada chapter lain lah, chapter 3 kalau tak silap saya. So, tak ada masalah, bendanya adalah sama, cuma chapter sahaja berbeza. So, refer kepada video tersebut dan follow satu persatu apa yang saya bagi tahu pada awak semualah. Alright, okay, itu sahaja. Sebab saya takut saya kadang-kadang lupa kok. Right, okay. So sekarang ni kita nak buat job sheet 7. Job sheet 7 ni adalah satu chapter baru, chapter baru unit 3 awak, chapter 3 di mana kita akan gunakan input and output file. Okay, kalau asal dia kita hanya duk guna command prompt je kan. So hari ni kita akan gunakan input dan output file. File ni bermaksud boleh jadi dalam bentuk Word, dalam bentuk apa kita panggil notepad, dalam bentuk Excel, PowerPoint, banyak bentuk lah kita boleh guna. Okey, so kalau dekat sini boleh tengok di antara kelas ataupun header file untuk perform output and input of characters ni dia ada off stream, di mana off stream hanya untuk write on files. Okay, if stream pula hanya untuk read from files. Manakala kita ada F stream, di mana stream ni boleh both, sama ada read and write. So saya rasalah kebanyakan yang kita akan guna lepas ni adalah F stream lah, kita write and read dua-dua sekali atas satu file. Okay, so dia ada step-step yang ditulis dekat bawah ni, di mana kita boleh gunakan untuk off stream, kita boleh declare object name, kita boleh open, kemudian kita boleh write character dan last sekali close. Okay, sama juga dengan if stream, lebih kurang. Cuma bila if stream ni dia akan display, display the character to the screen using cout stream. Itu je lah beza dia sikit. Okay, so saya nak buat sekarang ni dalam job sheet ni sebenarnya dia lebih banyak kepada attachment je ni. Tengok bawah ni dia ada attachment. Okay, so saya nak buat sekarang ni, saya nak tunjuk satu persatu bagaimana kita boleh menggunakan program A, B dan C ni lah. Okay, program A, B dan C. Okay, so benda yang pertama sekali. Okay, benda yang pertama sekali, saya kata kita ada folder kan. So saya buat sini, saya dah buat ada folder awak itu. Cuma saya rename balik, saya letak 3B, saya letak nama pendek, malah tu file panjang. Okay, saya letakkan nama sebagai 3B. Okay, so dalam 3B ni, alright, banyak itu saya buat folder. Okay, saya buat folder satu, saya namakan sebagai JS7. Huruf besar ya, semua JS7. Okay, dalam JS7 ni pula, okay, kalau tengok sini, this folder is empty. Folder ni memang tak ada apa-apa lagi. Okay, saya create satu untuk JS7A. 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 Okay, so kalau awak boleh tengok kat sini semuanya kosong. Tak ada apa satu lagi. Dalam 7A pun still kosong lah maksudnya. Okay. Right, so sekarang ni katalah
Saya nak buka untuk hari ni, untuk program hari ni saya nak buat program ni dia lebih kepada menggunakan mana tadi? Okey. Program ni dia lebih kepada menggunakan file yang kita panggil sebagai .txt ataupun nama dia adalah notepad lah. Okey, kat mana notepad? Notepad ni biasanya kita memang dah built in dalam ni lah. So kalau saya search kat sini, awak boleh tengok notepad. So saya open je. Skrin ni boleh tengok semua kan? Bukan kata nampak yang bolan je kan? Folder ni nampak kan? Nampak. Ini adalah notepad. Okay. Notepad ni biasanya macam Excel, Word gitulah. So kita boleh file, save as, kita boleh type dalam ni. Okay, ni benda biasa yang kita buat lah. Saya save as, katalah saya tulis sini. Saya letak kat 3B. Saya tengok dekat sini file name dia .txt. Sorry. Alright, save as type text document. So saya katakan saya nama je lah, contoh. Saya savekan dekat situ, so saya save. Right. So bila saya save contoh, saya save kat mana tadi? Saya save dekat ni. Okay. Saya masuk dalam ni Okay. File, save as, dalam job sheet 7A lah sini. Oh no, kejap. Okay. Alright. So saya ada satu text document. Alright. So kita tengok di sini name dia adalah contoh, date modify, lepas tu kita ada type dia adalah text document. Okay. Ni adalah notepad. Okay. Saya bagi contoh pula. Contohnya dekat sini saya tunjuklah satu dekat tak kisah mana-mana. Okay, dekat sini tak ada. Kat mana ada ni? Dekat luar ni ada. Okay, saya view list. Saya view by details. Okay, ada. Okay, dekat sini kalau awak boleh tengok sini dia ada type. Dia ada type. So kalau Excel contohnya, type dia adalah Excel. Dia punya extension dia adalah .xls. Kalau awak tengok dekat sini saya ada PowerPoint. Okay, dia punya extension dia adalah .pptx. Extension nama dia. Dan kita ada Word .doc yang lama, Word yang baru .docx. Alright, .docx. Alright, so ni adalah dia punya extension. So macam mana kita nak save file nanti adalah bergantung kepada extension yang ini. So kalau awak boleh tengok dekat Word saya ni, okay, contoh dekat sini saya ada .txt. Dan let's say lah saya katakan saya nak buat dalam bentuk dokumen Word, so saya buat .docx. Sudah besar pula. .docx. So situ memainkan peranan kita punya file nanti kita akan buat, kita akan save sebagai apa. Okay, so sekarang ni kalau saya katakan macam ni, so bermaksud saya nak create satu file yang baru. Bermaksud lagi saya punya folder ni sekarang ni, tadi notepad tadi saya bangkah. Okay, so dalam ni ada 3B tadi, so saya delete kan ini. Okay, saya punya folder ni kosong. Okay, apa yang kita nak create ni, bila kita katakan kita nak create file ni, sebenarnya kita nak buat satu database. Database. Okay, kalaulah katakan yang kita duk buat hari tu, kita duk buat sum kan, sum lah senang cerita, yang itu kita buat sum of 3 numbers kan, number 1, second number dan third number. So ketiga-tiga nilai tersebut kita tak save, tapi dia simpan sementara dekat memory location. Okay, tapi sebenarnya
sebenarnya kita boleh save benda tu dengan menggunakan database. So apa yang saya nak ajar hari ni adalah bagaimana awak nak create database tu sebenarnya. Open and save file tersebut lah. Okay, so open and save file tersebut kita panggil sebagai database lah dalam bahasa programmernya. Okay, database. Cuma untuk subjek awak ni, database ni kita tak pergi jauh. Kita ambil sikit je. Chapter 3 ni sahaja yang kita ada database. Yang ke depan tu, kalau ada pun chapter yang hujung tu sikit je. Ataupun dekat project saya akan suruh buat nanti sikit. Okay, so untuk database biasanya kita ada banyak dalam apa kita panggil dalam penggunaan di luar. Programmer dia guna banyak. Yang famous ni dia panggil sebagai MySQL, MySQL. Ada SQL York. Ada juga guna database yang biasa sahaja. Ada juga yang guna macam dia panggil apa, Microsoft Access. Itu semua jenis-jenis database lah. Tapi untuk kita hari ni kita hanya nak savekan benda tersebut dalam satu file yang kecil sahaja, di mana kita hanya save dalam text notepad ataupun kita save dalam dokumen sahaja .docx. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang adalah program A ni, kalau awak boleh tengok di sini. Okey, apa yang saya nak tunjuk sekarang adalah kalau awak tengok dekat sini dia ada iostream.h. Ini adalah kita punya header file yang biasa, dan kita ada conio.h, dan kita ada yang barulah fstream.h. Ini adalah header file kita yang baru, fstream.h. Okey. Dan kita ada satu dekat sini, kita panggil dia sebagai data types. Masih lagi sama, ia adalah data types. Data types di mana data types ni kita katakan contoh macam char, int, float. Okay. So data types untuk open and read file, open file and write characters, kita katakan, kita declare dia sebagai off-stream. Declaration dia adalah off-stream. Manakala saya punya identifiers, identifiers adalah file saya. Saya punya identifiers dinamakan sebagai file saya. F besar, S kecil. Tak nak nama file saya, tak apa. Identifiers apa-apa sahaja awak boleh letak. Nak letak apa? My file pun boleh. Ataupun awak rasa tak nak letak my file apa, saya nak letak X je. Tidak ada masalah. Bubuhlah identifiers ni, tak ada masalah. Tapi off-stream adalah data types. So bila data types tidak boleh berubah. Tetap off-stream dengan ejaan yang sama. Tak boleh ejaan salah pun tak boleh. Okay, so saya balik semula, saya gunakan file saya, dan di sini saya kata file saya .open. Okay, file saya .open bermaksud nama yang saya declare file saya tadi, saya panggil dia. Okay, file saya openkan satu file, di mana file tersebut saya nak berada di drive C. Ini drive C, nama dia nota.txt. Itu yang contoh saya bagi. Tapi untuk hari ni saya tak nak letak dekat C, sebab saya tahu biasanya kalau kita dekat komputer kita, awak pun dekat komputer awak tak gunalah dekat C tu. Biasa kita ada drive lain. Okay, cerita pasal drive saya nak tunjuk dekat sini. Awak boleh buka dekat this PC ataupun my computer tu. Dekat sini dia ada device and drive. So kita ada contoh di sini, kita ada drive C, D dan E. Ini bergantung kepada laptop ataupun komputer masing-masing lah. Ada yang dapat C, D, E, F, ada yang E masih lagi drive, F baru dapat DVD. Okay. Bila kita letak USB, dia mungkin keluar pula G, H, I. Kan, so banyaklah di drive yang akan keluar dekat sini. So saya nak buat hari ni, saya nak letakkan satu file baru saya ni dalam drive D, drive D, dalam nama saya, folder nama saya Nursila. Kat atas ni boleh tengok. Okay. Dan saya letak dalam kelas awak 3B. Okay. Dan saya nak letak dalam JS7. Okay, dalam JS7. So dalam JS7 ni nanti yang saya akan letakkan segala benda dekat situ. Okay, saya delete dulu yang ni.
Okay, sekarang ni dekat JS7 saya adalah kosong. Dekat JS7 saya ni adalah kosong, tak ada apa-apa. Mungkin saya letak JS7A ni, saya create untuk saya save file nanti, save file Boolean lah. Okay, so dekat JS7 ni masih lagi kosong. So apa yang saya nak buat di sini, saya akan create satu file bernama nota.txt di dalam folder saya. So saya edit di sini. Saya letak D double dot titik bertindih slash. Okay. Kemudian kenapa saya letak D? Sebab saya nak letak sekarang dekat D bukan C. Kalau awak nak letak dekat E, tulis E. Kalau F, F lah dia. Okay. So saya letak slash nama saya Mozilla. Okay. Benda ni sangat sensitif. Walaupun space bar, walaupun huruf kecil, huruf besar, dia memainkan peranan. Macam contoh 3B, huruf besar. Kalau buat 3B, nanti dia tak boleh nak detect. So berhati-hatilah dekat situ. So 3B, okay, slash slash nota.txt. So ini adalah tempat baru saya. Saya nak create satu lagi satu dokumen yang baru di mana saya letak dia, saya park dia dekat folder dekat drive D, folder Mozilla, folder 3B, folder JS7. Dalam ni yang saya nak letak nota.txt. Okey, tapi saya tak create daripada notepad macam tadi. Saya tak kata buka notepad, save as apa semua, tak. Saya nak create direct daripada Boolean. Buat Boolean baru hasilkan nota.txt. Okey, itu yang saya nak buat sekarang. So sekarang ni katalah file file saya sini. Okey, saya panggil balik file saya. Kalau awak tengok di sini, ini sama macam yang command prompt punya, command prompt pula dah. Cout punya tanda kan. Cout punya tanda ni kan, kecil, 2 kali kecil tu. Okey, 2 kali less than tu. Saya buat sama macam yang itulah. Okey. So, saya katakan saya nak buat cout, tetapi cout saya bukan di command prompt. Cout saya di file ni. File yang saya nak generate nanti. Nama apa file tu? Nama file tu adalah nota.txt. Dekat mana file tu? File tu berada di D, Mozilla, 3B, JS7. Okey, apa yang saya nak paparkan? So, saya nak paparkan, itu dia. Saya nak paparkan C++ is very interesting subject. Nampak? Okey. C++ is very interesting subject. Itu yang saya nak paparkan. Itu adalah output kita. Okay, so kita punya jangkaan output sebenarnya macam ni. Okay, satu notepad, saya buka semula notepad. So sepatutnya dalam notepad kita ni, right? Okay, dalam notepad kita ni sepatutnya lah, nanti dia akan keluar benda ni. Ni jangkaan kita. Jangkaan saya tak save ni, saya just letak jangkaan saja. Ni jangkaan kita. Right? Dia akan keluar C++ is very interesting subject sebab ni adalah cout. Bukan di command prompt tetapi di file saya, di file ini. Okay. Kemudian endline. Endline ni sebenarnya sama macam \n. Endline ni adalah new line. Okay. Di mana dia sama dengan command \n iaitu new line. So begin with new line. So bermaksud dia akan enter lah dekat sini. Dan dia akan tulis sekali lagi file saya. Output dia adalah file saya. Okay. Nak tulis apa? And easy to understand. And easy to understand. So sepatutnya kita punya, tak tahu pula. So sepatutnya jangkaan kita yang ada dekat file nama nota.txt ni, jangkaan kita adalah ini yang akan keluar. Dan dia endline sekali lagi lah. Endline bermaksud dia enter sekali lagi lah. Okay. Dan kemudian dia kata file saya close. Dia close file saya. And then dia terus catch dan return 0. Okay. So sekarang ni apa yang saya nak buat, saya copy je program ni. Saya masukkan dalam Boolean. Okay, file, new text edit. Saya save as dulu.
Saya save as di mana di okey, nama saya 3B CS7 CS7A, so saya letak 7A. Right, dia dah save kat situ dan saya pastekan apa yang saya copy daripada sini tadi lah. So apa yang saya buat, saya save, saya compile. Okay, zero warning, zero error, dan saya run. Okay, nampak tak? Dalam saya punya command prompt tak ada apa-apa sebab kita tak tulis langsung dekat program kita cout. Kalau kita tulis cout baru ada dekat command prompt. Tapi sekarang ni dekat output saya yang berwarna ungu ni, saya hanya tulis itu file saya. File saya. So kalau kita enter pun dia tak akan keluar apa-apa lah. Okay. Tak nak lawan ini, lawan ini. Right. Jadi, so prediction kita tadi, ini kita pangkah. Okay, don't save. Okay. Sekarang dalam folder saya sudah buat magic. Maka keluarlah satu teks dokumen yang baru bernama nota.txt. Okay, di mana di dalam tu dia ada perkataan ini. Saya buat sekali lagi, saya delete dulu nota.txt ni. Saya delete dulu, kosong. Dekat sini kosong. Okay, so saya pergi dekat programming. Saya terus run lah sebab tadi kita dah compile. Saya run. Okay, bila saya run, saya enterkan dia, automatik keluar kat sini. Kita bagi arahan pada Bolen sila create satu file dekat folder sekian bernama nota.txt dan di dalam nota.txt tersebut ada perkara ini. Itu yang kita bagi arahan dekat Bolen tadi. Untuk program A tadi, so itu adalah arahan kita. Okay, jelas sampai situ? Jelas. Okay, ada soalan? Soalan? Puan. Kalau n-line tu kita tukar ke \n tu tak apa ke? Okey. Bezanya \n dengan n-line ni, okey. N-line kita tidak perlu letak di dalam pengikat kata lah, okey. Kalau nak buat \n boleh, awak kena letak sini. Yes. Itu beza dia. Okay, kalau nak guna \n sila letakkan dalam pengikat kata. Okay, letak luar tak jadi. Okay, soalan lain ada? Ya, tak ada. Kalau tak ada, saya nak teruskan. Okay. Right, so saya nak buat satu lagi program B, yang di mana program B ni dia kata program to open. Sebelum tu bila kita buat database macam ni, kalau setakat yang kecil-kecil macam ni kita guna Notepad, kita kena closekan dulu file ni. Sebab kadang-kadang bila kita run, dia tak akan update dekat sini. Dia masih lagi ada kekangan lah. Tapi kalau kita guna database macam MySQL apa semua tu, semua tu tak perlu pun close dulu, dia akan automatic update lah. Okay, so kalau kita gunakan setakat Notepad ni, kita kena close dulu supaya nanti kita update, so dia akan ada lah. Okay, so untuk program B dia kata program to open existing file. Existing file file yang dah ada. File mana yang dah ada yang saya create tadi? And write characters without deleting, tanpa delete previous character. Bermaksud kita nak tambah je, kita nak tambah sahaja. So header file dia masih lagi sama. Header file dia kita ada iostream.h, konia.h, fstream.h. Ini merupakan satu program yang berlainan. Bermaksud bila kita buat Bolen, kita akan create new Bolen. So saya buka Bolen. Saya save dah ni, so saya close, saya buat new text edit. Itu maksud dia. So saya save as sebagai dekat sini new folder, saya letakkan JS7B. Okay, so saya save di sini.
JS7B. Saya openkan dia. Right. So kalau tengok dekat folder saya, JS7 ada JS7A, JS7B. Saya ada satu nota.txt. Nota.txt kalau awak perasan saya berada di luar daripada folder 7A dan 7B. Sebab apa? Sebabnya bila kita masuk kepada existing file, kita akan create atas tempat yang sama, notepad yang sama. Notepad yang sama. So, bila kita bila kita declare dekat sini, right, main function, kemudian kita ada offstream, okay, kita ada offstream, kita punya data types, dan kita ada file saya, kita punya apa tadi, identifiers. File saya adalah identifiers. Saya panggil balik file saya, alright, open. Open apa? Open apa ini adalah open di tempat yang sama tadi. Sebab tu saya tak buat 7A, sini tak buat 7B. Tak, kita akan open tempat yang sama. So daripada yang tadi, saya just copy je tempat tadi bersama dengan dia punya ni. Saya copy semua dan saya letak balik di sini. Benda yang sama, folder yang sama, file yang sama. Tak payah duk ngada-ngada nak buat sini JS7A pula. JS7B pula. Nama program je 7B. Tempat yang sama, nota yang sama dalam folder JS7. Okay, source code kita je kita duduk tempat lain. Okay, so kat sini kalau tengok dia ada space kan. Itu dah jadi dah ni. Tak boleh ada space ni pun. Tak boleh. Nanti dia tak detect. Dia tak detect. So, alright. Kemudian dia ada iOS double dot 2 kali app ni sebenarnya dia hanya sekadar kita panggil apa arahan untuk dia open. Arahan untuk dia open apa ni kita panggil open file tersebut lah. Open dan write characters atas file yang sama. So dia kata sekali lagi dia kata output dia berada pada file saya. Kalau tengok sini output dia berada pada file saya and line. Sekali lagi dia suruh and line, maksudnya enter kan sekali lagi lah. So file saya juga sekali lagi, file saya juga sekali lagi. I hope I can score the subject. So ni adalah apa? Ini adalah output. Output dia, file saya .close. Okay, so saya copy je, saya masuk dekat sini, paste. Benda boleh copy paste, tak payah rajin nak type pula kan. Okay, so sekarang ni saya save je sebab saya dah rename tadi. Kemudian saya compile, saya run. Okay, masih lagi kosong sebab kita tidak ada arahan mengatakan dia adalah cout. Masih lagi kosong, so saya enter. So, jangkaan kita adalah pada nota.txt. Dia akan keluar satu. I hope I can score this subject. Tadi ada 2 line je. So sekarang ni kita tambah satu lagi line di mana saya katakan saya nak tambah satu lagi. I hope I can score this subject. So right, ini sebab saya buat ayat. So saya katakan kalau kita buat tadi, kita buat satu database di mana kita minta nama. Sila masukkan nama kan, database student. Masukkan nama, masukkan umur, masukkan kelas, masukkan semester kan. Masukkan subjek yang nak diambil sem ni. Dah isi ke belum forms tu? Okay. Alright. So tu semua adalah database. So kalau user pertama masuk, dia akan save dekat atas. User kedua masuk, dia akan save pada tempat yang kedua. Yang ketiga, dia akan save pula ke bawah. So dia akan jadi straight. So benda tu adalah database. Database yang boleh disavekan dalam file kita, dalam nota.txt. Okay, kalau kita buat bolen je, setakat kita run je, benda tu tak ada nak save. Bila kita tekan je return 0, tak ada, kosong.
kan, masuklah apa sekalipun data, dia just show je, just display. Dah sampai get return 0, automatic command prompt kita akan kosong. Tapi bila kita buat macam ni, semua data-data ni akan disimpan lah, maksudnya akan disimpan. Okey, katalah saya close dulu notepad ni, katalah saya nak tambah lagi satu. Saya copy je yang ni. Bukan saya copy, saya edit dalam ni. Beza bila saya copy dan saya edit. Okey, saya buat dulu yang saya edit. Saya edit, saya kata I want A plus kan? Is subject. Macam tu. So bila saya compile, kita buka balik tadi. Okay, saya tunjuk pada awak, kita buka balik. Tengok I hope I can score di subject je. Okay, saya close, saya compile dan saya run. Okay, kosong, saya enter, keluarkan dan saya buka di sini nota.txt. Okay. Ada satu lagi ayat di situ di mana ditambah I want to get A plus for this subject. Setiap kali awak run, setiap kali dia akan write and read and write atas text file yang sama. Atas betul lah, text file atas notepad yang sama. Maksud you tak elak I hope I can score di subject. No, dia dah save. Saya katakan pula, saya buat sini. Saya buat satu benda lagi, saya katakan, saya kekalkan yang ini. I want to get ni saya kekalkan. Saya copy, saya paste. Okay. Nak buat ke apa ni? I want to eat. Kenapa? Nak makan apa? KFC. Kan, contohlah. Okay. So saya tak delete hak atas ni. Okay, tapi saya tambah satu ayat. Okay, saya dengan syarat kena run lah. Saya run. Okay, ada benda yang saya tak buat. Tak apa. Saya tak close notepad tadi. So kalau saya run pun dia tak ada effect. Itu beza dia. Sekali lagi saya run. Saya enter. Saya masuk nota. So kali sebab saya run 2 kali tadi. Bila saya tak tutup, kali pertama memang dia tak appear, saya tak appear, tetapi saya tutup, saya close, saya buka balik, dia ada appear. Dia tak update lah maksudnya. So 2 kali saya run, so 2 yang masuk dekat situ. Faham? Faham. Okay, simple lah. Okay. Alright, kemudian okay. Okay, kemudian program yang ketiga adalah program untuk read character. Kalau tengok sekarang ni, kalau tengok A dan B, data types dia adalah off stream. Data types dia adalah off stream. So untuk yang ini, data types dia adalah if stream. Sebab apa? Tadi saya kata kalau kita gunakan off stream hanya untuk write saja, kalau kita gunakan if stream untuk read saja. Next time kalau nak guna dua-dua, guna F stream. Okay. Alright, so data type saya, so ni adalah saya punya, masih lagi saya punya identifiers. Saya menggunakan identifiers yang baru. Okay. Di atas ini adalah saya punya declaration. Okay. Yang ini adalah declaration for file. Output file. Output file. Yang ini pula dia masih lagi declaration, tetapi ini adalah declaration for command prompt. So char, right? Char adalah kita punya data types, manakala character adalah kita punya identifiers. Saya tak sukalah guna karakter, saya nak guna huruf Y je. Tak apa, boleh. Nama lagi identifier. Saya tak suka guna huruf Y, saya nak guna nama dia adalah contohlah output contoh.
boleh, tak ada masalah. Tapi next bila nak cari nak outputkan dia, so kita guna nama yang itulah. So sekarang ni saya just guna je karakter ni supaya saya nak tunjuk pada awak bahawasanya saya nak display karakter. Okey, so saya open dulu file tersebut. Saya open dulu file. Okey, di mana tempat yang sama macam tadi. So saya just copy paste je yang daripada tadi. Saya copy paste je. Okey. Saya letak dekat sini. Right, space. Okey, tempat yang sama. Okey. So dia punya command di sini dia kata selagi tidak end of file saya, selagi tidak end of file. Okey. Apa yang dia buat? Dia kata file saya tolong get character. Okey, tolong get character. So ini sebenarnya yang dia nak ambil. Karakter-karakter yang ada dalam file saya ni, tolonglah ambil segala karakter yang ada dalam file saya. Segala benda yang ada dalam file saya tu get, ambil. Okey, nak ambil nak bawa gimana? Nak cout-kan dia. Kita nak cout-kan dia. Itu benda lah kat situ. Itu satu benda yang kita panggil sebagai coding dia, arahan dia. Sila cout-kan dia. Bila cout, ini bermaksud kita cout-kan dekat command prompt. Kita cout-kan dekat command prompt. Nak cout-kan apa? Cout-kan segala karakter yang ada di mana? Di file saya tadi. Apa yang ada dalam file saya? So yang ada dalam file saya, inilah bendanya yang ada dalam file saya. Ini. Okay, so saya nak arahan dekat command prompt tu kata, arahan dekat bolan tu kata sila ambil semua karakter, get karakter. So semua karakter yang ada dalam ni sila ambil dan letakkan sebagai output untuk command prompt. Output untuk command prompt. Okay, saya close dulu yang ini. Right. So tengok di sini, file saya close dan dash dan return 0. Okey. Seperti yang saya bagi tahu awak, begin block dan end block biasanya akan lebih daripada satu lah. Yang awak duk main, awak duk buat program masa chapter 1-2 hari tu, semua kita duk main satu, one pair of ending and begin and end block. Okey, tapi sekarang dia dah ada dua. So nanti chapter 3, chapter 4 awak akan jumpa banyak sangat pair of begin and end block. Okay, so saya copy je yang ini. Okay, copy. Okay, yang ini saya save dulu, saya close, saya buat file, new, text edit. Okay, saya nak savekan di mana? Saya buat satu folder baru dekat Jobsheet 7. Nama dia adalah Jobsheet 7C. Okay, so saya letak sini Jobsheet 7C. Okay, saya paste semua benda tu, saya paste kat sini. So apa saya buat adalah saya compile, no error, dan saya runkan. Okay, nampak? Can you see that? Boleh nampak? Nampak. Okay, segala apa yang ada dalam ni tadi, saya buka balik. Okay. Akan show di sini. Serupa. So semua yang ada dalam database kita, kita show balik dekat output. Alright. Ada soalan? Ada. Apa soalannya? Buka kat tadi je, hak source code ni. Hak yang Y ni hak seru file saya tu memang wajib kau kan? Wajib. Ini memang wajib. Sebab dia panggil sebagai repetition loop. Selagi tak habis, sebab karakter dia so patah tu karakter ke? Maksud saya mana tadi? Oh, saya dah close. Kejap dah. Okey. Contoh yang ini tadi. Tadi buat saya. Okay. Dia maksud dia file saya selagi bukan end of file, get character. Get character 1 maksudnya C. Kan?
Lepas tu dia kata tak habis lagi file tu, masih ada lagi karakter seterusnya. So dia loop, repeat loop dia panggil. Repeat, dia letak pula plus. Sebab satu karakter ni, satu ni hanya Satu bit. hanya diwakili oleh satu sahaja. Okay, so sebenarnya ni ada banyak karakter ni. C++ ni dah ada 3 karakter. Itu maksud saya. Selagi tak habis saya pakai FC ni, C dekat belakang sel ni, sini, selagi tak habis sampai situ, selagi tu dia kena repeat loop. Itu maksud while, repeating. Kita akan belajar dalam chapter 4 yang tu. Okey. Boleh kita buat? Satu lagi saja. Boleh. Yang program B tu. Ni C, B tadi. Okey. Dia ada iOS tu app tu hak tu kalau tak payah hubung tak apa Ya, betul. Hak ni kalau tak hubung pun tak apa. Sebab kita tak ada C up. Betul. Faham dah tu. Okey. Lagi? Ada soalan daripada orang lain?